Apa itu ekonomi gig? Ekonomi gig? Hah? Ekonomi Macam apa Ekonomi ni? gig? Ekonomi gig? Apa itu ekonomi gig? Ini Amran, pemuda harapan negara. Masih bujang. Amran bekerja sebagai seorang copywriter di sebuah syarikat pengiklanan. Boleh menulis dalam pelbagai bahasa. Itu waktu siang. Pada waktu malam, Amran seorang YouTuber. Beliau ada channel rancangan memasak sendiri. Ramai pengikut, lebih-lebih lagi gadis. Tapi tak terhad kepada itu saja. Mak-mak pun suka. Suara Amran juga boleh tahan sedap. Pada hujung minggu, beliau sering dijemput sebagai DJ dan pengacara majlis. Orang seperti Amran ini dalam ekonomi gig dikenali sebagai freelancer. Mereka boleh bekerja. Oh, baru tahu. Tapi persoalannya, adakah ia satu peluang atau satu perangkap?